Bayangkan korang tengah duduk dalam bulatan, bilik gelap gelita, cuma ada sebatang lilin kecil yang apinya menari-nari dan sekeping duit shilling lama atas kertas. Aku sebagai doktor dah biasa sangat tengok orang cedera, tapi luka budak ni memang pelik gila sebab jari jemari dia macam hancur, kena lenyek dengan benda yang teramat berat padahal dia cuma main shilling saja weh. Korang pernah dengar pasal Spirit of the Coin? Ini bukan sekadar permainan budak-budak. Ini sebenarnya cara korang buka pintu untuk benda yang tak sepatutnya masuk ke alam kita secara haram. Malam ni aku nak cerita satu kes yang buat aku hampir letak jawatan sebab sains memang tak boleh nak terangkan kenapa shilling tu boleh melekat kuat dekat kulit sampai kena bedah. Janji dengan aku, lepas dengar cerita ni, jangan sesekali gatal tangan nak cuba sendiri dekat asrama atau rumah korang sebab kesannya memang luar logik akal manusia. Kisah ni bermula bila aku dipanggil ke sebuah asrama sekolah berasrama penuh dekat Perak. Kononnya ada kes histeria berjemaah, tapi bila aku sampai saja depan pintu dorm tu, vibes dia terus berubah jadi sejuk macam dalam peti ais. Dekat dalam tu ada 4 orang pelajar, termasuk seorang budak nama Firdaus tengah menggigil hebat atas lantai dengan sehelai kertas penuh huruf yang dah koyak rabak macam kena cakar. Diorang guna duit shilling 50 sen lama yang jenis ada lubang kat tengah tu sebab kata orang tua-tua, benda tu memang senang nak tumpang lalu kalau ada lubang macam tu. Permainan asalnya nak tanya pasal soalan spot exam saja, tapi keadaan jadi panas bila shilling tu mula pusing laju gila sampai keluar bau hangit yang menusuk hidung macam daging terbakar. Firdaus cuba lepaskan jari dia dari shilling tu, tapi shilling tu macam ada magnet yang kuat gila paku tangan dia dekat atas kertas tu sampai dia menangis teresak-esak minta tolong dekat kawan-kawan dia. Aku pun terus periksa nadi Firdaus, sumpah laju nak mati macam orang tengah lari maraton, tapi yang seramnya mata dia putih semua tanpa anak mata. Mulut dia pula berbuih sambil meracau dalam bahasa yang aku sendiri sebagai doktor tak pernah dengar dan tak faham langsung. Bila aku cuba tarik tangan dia dengan kuat, tiba-tiba aku rasa satu renjatan elektrik yang sangat dahsyat buat jantung. Aku rasa macam nak berhenti sekejap. Sumpah meremang weh satu badan aku masa tu. Korang kena faham, dalam dunia perubatan, kalau orang kena sawan atau histeria, otot memang akan mengeras, tapi ini lain macam punya keras. Kulit tapak tangan Firdaus tu nampak macam dah sebati dengan besi shilling tu. Aku nampak urat-urat hijau mula timbul dekat lengan dia menjalar naik sampai ke leher. Kawan-kawan dia yang lain semua dah terduduk dekat penjuru bilik. Muka masing-masing pucat lesi macam mayat sebab diorang tahu benda yang diorang panggil tu bukan main-main lagi. Masa tu aku cuba guna logik medical. Aku fikir mungkin ini tindak balas psikosomatik yang ekstrim, jadi aku arahkan warden untuk ambil air dan tuala basah. Tapi korang tahu tak apa jadi? Bila air tu kena saja dekat belakang badan Firdaus, air tu terus meruap. Jadi wap panas seolah-olah badan budak ni tengah membara dari dalam. Aku jadi blur sekejap. Sebagai doktor, aku dilatih untuk percaya pada fakta dan data. Tapi bila depan mata aku ada budak yang suhu badan dia melonjak naik, tapi kulit dia rasa sejuk macam ais, aku tahu sains dah sampai jalan buntu. Duit shilling 50 sen tu pula, walaupun jari Firdaus dah nampak biru sebab darah tak jalan, tetap tak bergerak seinci pun dari tengah-tengah kertas tu. Malah aku nampak kertas tu mula terbakar sikit-sikit dekat bahagian tepi, tapi api dia warna biru malap. Bukan warna oranye macam api biasa. Bau hangit tadi makin kuat, sekarang dah bau macam bangkai binatang yang dah repot seminggu. Aku terpaksa panggil pembantu aku untuk pegang kaki Firdaus sebab dia mula meronta-ronta dengan tenaga yang sangat luar biasa. Macam tenaga 10 orang lelaki dewasa ada dalam badan kecil dia tu. Masa ni lah aku sedar ini bukan kes perubatan biasa. Ini adalah gangguan yang datang dari dimensi lain yang kita tak nampak. Masalah paling besar dalam permainan Spirit of the Coin ni ialah bila korang dah pandai panggil, tapi korang lupa atau tak tahu macam mana nak hantar
dia balik ke tempat asal. Tengah kami semua bergelut nak tenangkan Firdaus, tiba-tiba katil double decker dekat dalam bilik tu bergegar dengan sangat kuat. Weh, bunyi dia macam besi berlaga besi, seolah-olah ada gempa bumi skala besar tengah berlaku setempat dalam bilik tu saja. Padahal bilik-bilik lain kat asrama tu tenang dan sunyi saja. Aku nampak dengan mata kepala aku sendiri ada kesan lebam berwarna ungu gelap berbentuk jari jemari kecil mula muncul satu persatu dekat leher Firdaus. Dia nampak macam tengah dicekik dengan kejam oleh sesuatu yang halimunan dari arah belakang sampai urat leher dia timbul dan muka dia jadi merah padam sebab tak cukup oksigen. Jadi, masa tu aku sedar yang aku dah terpaksa guna bantuan warden yang kebetulan seorang ustaz sebab dari sudut medical aku memang dah buntu habis. Aku tahu CT scan atau MRI takkan mampu nak nampak hantu, betul tak? Bila ustaz tu masuk saja ke bilik dan mula baca ayat-ayat suci Al-Quran, satu jeritan yang sangat nyaring dan memekakkan telinga keluar dari mulut Firdaus. Tapi korang kena tahu, suara tu bukan suara Firdaus yang aku kenal. Itu suara perempuan tua yang sangat garau, kasar dan penuh dengan rasa benci yang amat mendalam. Suara tu menjerit suruh kami semua jangan masuk campur urusan dia. Masa ustaz tu kuatkan bacaan, satu kejadian yang sumpah luar logik akal berlaku depan mata kami. Duit shilling 50 sen lama tadi tiba-tiba pecah dua dengan bunyi dentuman yang kuat dan serpihan besi tajam tu seolah-olah tertanam terus ke dalam isi tapak tangan Firdaus. Aku tergamam sebab shilling tu besi padu. Mustahil boleh pecah macam tu saja tanpa tekanan mesin. Darah mula memancuk keluar tapi darah tu warna dia bukan merah segar tapi hitam pekat dan berbau hanyir gila babi. Firdaus terus pengsan tak sedarkan diri lepas shilling tu pecah. Lepas kejadian malam tu, vibes asrama tu terus rasa berat dan suram gila sampai ke hari ni. Walaupun bilik tu dah dikosongkan dan dikunci rapat dengan mangga besar, setiap malam pelajar-pelajar lain akan dengar bunyi shilling melompat-lompat atas lantai koridor. Ting ting ting. Bunyi tu seolah-olah benda tu masih lagi menanti mangsa baru untuk bermain dengan dia. Aku terpaksa buat laporan medical yang agak kreatif untuk terangkan kecederaan tangan Firdaus sebab kalau aku tulis punca shilling berhantu, mahunya aku kena gantung lesen doktor. Tapi hakikatnya, kesan koyakan pada otot tangan dia memang nampak macam ditarik oleh sesuatu yang bukan manusia. Firdaus pula terpaksa menjalani rawatan susulan yang lama. Bukan saja untuk fizikal dia yang hancur, tapi untuk pulihkan semangat dia yang dah hilang separuh. Sampai sekarang, parut besar dekat tapak tangan Firdaus tu tak pernah hilang. Jadi peringatan kekal yang alam gaib ni bukan bahan mainan atau eksperimen suka-suka. Geng, korang pernah tak alami benda pelik atau nampak kawan main benda ni kat asrama? Cuba drop komen kat bawah sebab aku nak baca juga pengalaman korang dan jangan lupa like serta subscribe kalau korang suka cerita medical paranormal macam ni.